Alright gang, hari ini kita berada di Sunway Damansara bersempena pelancaran dengan model terbaru daripada Avetta. Ada dua model yang dilancarkan hari ini, iaitu Nova 250 dan yang ni Marvel 150 berkapasiti enjin 149cc dengan look yang fun guys, fun Marvel ni kan, dan mempunyai reka bentuk yang compact guys. Dia datang dengan clutch dan inilah reka bentuk dia, cukup compact guys. Dan lagi satu, korang tengok dia datang dengan USD fork, ada disc brake depan belakang. Yang ni dah dikemaskini dengan jajan RCB guys. Yang ni spek yang di-upgrade dengan jajan RCB, dengan absorber belakang RCB, depan RCB, caliper dengan hose sekali. Ni lampu hadapan dia macam ni. Depan dia simple guys. So reka bentuk dia, seat dia nampak eksklusif, cukup tebal, cukup lembut, rendah je guys. Untuk fun ride, untuk jalan town memang just nice. Ni handle grip ni pun RCB guys. Ya, ni lever dia, lever RCB. Ni meter dia, fully LCD. Alright guys, mesti korang nak tahu harga dia berapa kan. Harga dia memang mampu milik 7,988 guys. Nice guys. Alright. Okay, so nanti kita akan detailkan video yang lebih lanjut lah. Alright, itu saja, bye.